Macam mana Mam? Ini dia imam satu kita. Alhamdulillah, servis memang mantap, terbaik. Menambah semangat saya untuk terus berkhidmat, insyaAllah. InsyaAllah. Terbaik. InsyaAllah saya akan promote ke kawan-kawan yang nak pakai. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, kami telah sampai di Masjid Saniah Felda Bukit Puchong, Teriang, Pahang. Kami ditugaskan ke sini untuk upgrade sound system daripada analog pergi ke digital system. Kemudian kita tukar speaker main hall dia, speaker ruang utama masjid menggunakan slim array Audec Belgium technology. Masjid cantik, terseram indah. Tapi pihak AJK tidak berpuas hati dengan sound system yang telah sedia ada. So kita akan buat yang terbaik, insyaAllah. Boleh dikatakan masjid ni baru saja siap di banner, tetapi menggunakan speaker ni, itu dia. Jadi tak sesuai digunakan di dalam masjid yang besar ni. So kita akan tukar main hall speaker ni. Ini dia equipment rack yang sedang digunakan sekarang. Nampak masih baru lagi, tapi oleh kerana dia analog, maka kita akan tukar daripada analog ke digital, insyaAllah. Sudah semestinya masjid ini telah memilih apa yang kami suggestkan. Di masjid ini menggunakan ini ya, Audec Belgium teknologi untuk digunakan di dalam ruang utama Masjid Bukit Puchong ini. Bila dah tukar daripada analog pergi digital, cabling, wiring semua pun terus tukar. Jadi ni dia, kita settlekan semua tadi, wire-wire signal ni. Nampak? Jadi tugasan kita selesaikan semua sekali dan kita nak test. Itu dia, settle dah. Kita dah upgrade Merit system ni. Felda pula menggunakan digital Mr. Rack. Alhamdulillah, selesai semua tugasan kami di sini. Setup keseluruhan speaker di ruang utama solat. Kemudian kita dah pasang satu speaker untuk imam, iaitu di mihrab. Kita dah selaraskan sound, dah tukar mic imam menggunakan Shure mikrofon. Kita dah setup speaker di menara. Terima kasih kepada mereka yang telah mempercayai dan memberi tugasan kepada kami, Abar Business and Services. Untuk tempat lain kalau nak guna digital, jangan lupa Roger. Assalamualaikum. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا